Pernah tak kita fikir macam mana sebenarnya kita ni boleh nampak dunia? Kan? Kita buka je mata dan semuanya nampak jelas, terus ada kat situ. Tapi di sebalik semua tu, otak kita sebenarnya tengah bekerja keras macam superkomputer, mentafsir setiap cahaya, warna dan bentuk untuk membina realiti yang kita alami. Jadi, jom kita bongkar rahsia macam mana mata dan minda kita membina dunia. Okey, cuba tengok gambar ni. Sepintas lalu, mata kita nampak macam ada gaung yang dalam kat tengah-tengah jalan tu kan? Nampak bahaya. Tapi sebenarnya, ini cuma cat atas jalan yang rata. Jadi persoalannya, kalau mata kita cuma nampak cat, kenapa otak kita boleh nampak gaung pula? Inilah yang kita akan rungkaikan. Macam mana kalau saya cakap otak kita ni ada satu kod rahsia, satu macam sistem operasi semula jadi yang dah terpasang siap, yang secara automatik ubah semua benda rawak yang kita nampak, garisan, bentuk, warna, jadi satu dunia yang kita faham. Bersedialah, sebab lepas ni cara anda pandang dunia mungkin akan berubah terus. Okey, perkara pertama yang kita kena faham ialah apa yang kita lihat tu sebenarnya bukanlah realiti mutlak. Ia cuma satu tafsiran. Dan tafsiran ni dipandu oleh satu set peraturan dalaman yang kita semua kongsi, sama ada kita sedar ataupun tidak. Frasa ni, inilah kunci kepada semua benda. Maksudnya, otak kita ni bijak. Ia tak nampak titik-titik dan garisan-garisan secara asing-asing. Tak, sebaliknya, ia secara automatik, secara naluri, akan kumpulkan semua tu untuk nampak satu bentuk yang lengkap. Sama macam ia kumpulkan tompok-tompok cat tadi untuk nampak gaung. Dan benda inilah yang dikenali sebagai teori Gestalt. Perkataan Gestalt ni datang dari bahasa Jerman yang lebih kurang bermaksud satu keseluruhan yang tersusun. Anggap je ia macam default setting untuk otak kita, satu set peraturan universal tentang cara kita nampak corak dan bentuk secara automatik tanpa perlu belajar pun. Jadi, apa je alat-alat yang ada dalam kotak perkakasan otak kita ni? Jom kita tengok beberapa prinsip Gestalt yang paling asas. Kita mulakan dengan cara otak kita kumpulkan maklumat. Prinsip pertama, paling simple tapi paling power. Kedekatan. Senang cerita, otak kita secara automatik akan anggap apa-apa objek yang terletak dekat antara satu sama lain tu sebagai satu kumpulan. Macam geng lah. Tengok contoh ni. Sebelah kiri, kita cuma nampak titik-titik yang berterabur kan? Macam tak ada makna. Tapi, tengok sebelah kanan. Hanya dengan rapatkan jarak dia, boom! Otak anda terus nampak ia sebagai satu unit, satu grade. Anda tak boleh nak elak dari nampak macam tu kan? Sebab otak kita buat kerja tu secara automatik. Dan inilah yang jadi bila mereka terlupa pasal prinsip ni. Sebab tak ada ruang yang jelas antara kids dengan exchange, perkataan tu macam bercantum dan bunyinya jadi agak lain macam sikit. Ini bukti betapa pentingnya jarak dalam komunikasi visual. Seterusnya, keserupaan. Otak kita ni memang suka cari corak. Dia suka cari geng. Ini kemahiran penting untuk kita terus hidup dari zaman dulu lagi. Untuk kenal pasti mana buah yang boleh makan atau nampak pemangsa yang tengah menyamar. Jadi bila objek-objek kongsi ciri yang sama, macam bentuk ke warna ke, kita terus anggap mereka satu kumpulan. Cuba tengok imej kiri. Sebab semua bentuk sama, kita nampak dia sebagai satu kumpulan besar. Sekarang, tengok belah kanan. Hanya dengan tukar bentuk sesetengah titik tu, otak anda terus sortkan untuk kita. Anda dah tak nampak barisan melintang, sebaliknya, anda nampak lajur menegak, bulatan dan lajur menegak segi empat sama. Hebat kan? Prinsip yang ni pula, haluan sepunya, semuanya pasal pergerakan. Cuba bayangkan sekawan burung tengah terbang atau sekumpulan ikan tengah berenang. Bila semua bergerak serentak ke arah yang sama, otak kita tak proses setiap ekor tu satu-satu, tak. Sebaliknya, kita nampak ia sebagai satu unit tunggal yang bergerak. Ini jalan pintas mental yang sangat penting, terutamanya untuk nenek moyang kita dulu nak kesan haiwan buruan. Contoh paling legend untuk prinsip ni, mestilah kulit album Abbey Road oleh The Beatles ni. Walaupun mereka ni 4 orang yang berbeza, tapi sebab semua jalan ke arah yang sama, dengan gaya dan rentak yang lebih kurang sama, kita terus nampak mereka sebagai satu kumpulan yang padu. Haluan sepunya mereka tu yang cipta rasa perpaduan yang kuat. Okey, otak kita ni bukan setakat penyusun yang pasif tau. Dia lebih hebat dari tu. Dia adalah seorang pencipta yang aktif. Dia sentiasa cuba untuk lengkapkan maklumat yang hilang supaya dunia ni nampak lebih logik.
Okey, fokus pada image ni. Secara teknikal, apa yang ada kat sini cuma 3 bentuk macam Pac-Man dengan 3 bentuk V. Tapi, saya berani jamin, anda nampak satu segitiga putih kat tengah tu kan? Padahal, segitiga tu tak wujud pun. Otak kita yang tolong lukiskan untuk kita. Fenomena ni kita panggil penutupan. Ia macam fungsi autocorrect untuk penglihatan kita. Otak kita ni tak suka benda tergantung. Dia lebih suka nampak bentuk yang lengkap dan tertutup. Jadi dia akan pandai-pandai isi ruang kosong untuk cipta bentuk yang dia kenal. Dan pereka-pereka grafik, diorang memang suka sangat main dengan prinsip ni. Dalam logo ni contohnya, sebenarnya tak ada pun huruf E atau O yang dilukis penuh. Sebaliknya, otak kita yang guna ruang kosong di sekeliling tu untuk tutup dan lengkapkan huruf-huruf tu. Secara tak sedar, kita pun terlibat sama dalam mencipta logo tu. Yang ini pula antara proses menyusun yang paling asas otak kita buat. Untuk faham apa-apa yang kita nampak, kita kena tentukan dulu. Apa benda yang penting, yang jadi fokus utama, itu rajah. Dan apa benda yang cuma jadi latar belakang, itu latar. Pasu Rubin ni lah contoh paling sempurna. Okey, cuba tengok. Anda nampak pasu putih kat tengah? Atau anda nampak dua muka hitam tengah berhadapan? Cuba tukar-tukar pandangan anda. Perasan tak? Anda tak boleh nampak dua-dua serentak. Otak anda terpaksa pilih sama ada pasu jadi rajah atau muka jadi rajah. Ini membuktikan yang persepsi kita ni sebenarnya satu pilihan yang aktif. Jadi, semua prinsip ni bukan sekadar mainan mata yang menarik tau. Ia digunakan kat mana-mana. Dalam seni, dalam reka bentuk, dalam cara kita berinteraksi dengan dunia setiap hari. Cuba fikirkan tentang watak kartun macam Charlie Brown. Lukisan dia sebenarnya sangat ringkas kan? Tapi otak kita guna prinsip penutupan tadi tu untuk lengkapkan segala butiran yang tak ada. Kita yang bagi dia personality, emosi, kita yang buat beberapa garisan dakwat tu jadi hidup. Para artis memang bergantung pada keupayaan otak kita untuk buat semua ni. Jadi, apa kesimpulan paling besar daripada semua ni? Ia membawa kita kepada satu idea yang sangat mendalam, iaitu kita tak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana otak kita membinanya untuk kita. Persepsi normal kita yang nampak stabil dan jelas setiap hari itu sebenarnya satu ilusi yang otak kita cipta. Para pelukis, contohnya, diorang berlatih untuk matikan fungsi autocorrect otak ni. Diorang belajar untuk tak nampak rumah atau pokok, tapi sebaliknya nampak tumpuk-tumpuk warna dan bentuk, iaitu apa yang mata kita sebenarnya nampak sebelum otak kita susun semuanya. Jadi, intipatinya mudah je. Melihat bukan proses yang pasif. Ia adalah satu proses penciptaan yang aktif dan tak henti-henti. Mula sekarang, bila anda nampak logo, poster atau bahkan awan di langit, cuba perhatikan prinsip-prinsip ni sedang bekerja. Anda mungkin akan dapati yang dunia di sekeliling anda ni sebenarnya jauh lebih ajaib daripada yang anda pernah sangkakan.